tentukan. Berapa tak ada bagi kepada berapa? Terbagi kepada berapa tak ada? Terbagi kepada guru. Betul tak? Apa dia yang pertama? Dinamakan ta'aluk suluhi qadim. Suluhi qadim. Suluh mana patut padan. Qadim sedia kala. Patut padan sedia kala Allah Ta'ala menentukan apa-apa mungkin. Boleh dah waktu tu. Nah. Tapi ini belum ta'aluk syukur lagi. Yang kedua dinamakan ta'aluk iradah tanjizi qadim. Suluhi tanjizi. Suluhi qadim, tanjizi qadim. Lulus dia kalau Allah Ta'ala menentukan. Lulus dia kalau. Jadi Allah Ta'ala menentukan tudung ni bersifat dengan berwarna hijau. Bila? Sejak dari itu. Semenjak azan dulu. Ya. Hijau ni namakan mungkin. Nah, bila sebut mungkin, apa dia mungkin? Perkara yang harus ada dan harus tak ada. Banyak, kalau banyak mungkinat. Banyak bukan warna hijau je. Warna biru mungkin tak? Mungkin juga kan? Warna hitam mungkin juga. Kuning. Tapi Allah Ta'ala hanya menentukan warna hijau. Warna lain Tuhan tak tentu. Ditutup ni. Nanti dikatakan Allah Ta'ala menentukan setengah. Allah Ta'ala tak tentukan semua. Kan? Kalau warna tu Allah Ta'ala tentukan satu. Warna hijau. Boleh tak Allah Ta'ala menentukan hijau pun dia, putih pun dia, kuning pun dia? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh apa? Boleh ke tak boleh? Puas sikit. Boleh. Kenapa Allah Ta'ala tak tentukan? Kalau boleh kan tak tentukan. Kalau mustahil, mungkin tak kabilan. Mungkin yang berlawanan yang tidak boleh berhimpun. Yang tak boleh berhimpun dalam satu masa pada satu benda dan di satu tempat. Tak boleh. Bukan pahala pun tak. Mustahil berhimpun. Macam apa? Gemuk dan terus. Berlawanan tak? Boleh berhimpun sekali tak? Gemuk boleh berhimpun sekali tak? Tak boleh. Itu Tuhan lemah. Bukan Tuhan lemah. Mustahil. Allah Ta'ala hanya menentukan salah satu kan. Sama ada gemuk atau kuih. Kalau gemuk, Allah Ta'ala tentukan gemuk. Allah Ta'ala tak tentukan kuih dah. Pada masa tu. Bukan masa lain-lain. Masa lain-lain tak. Kalau pagi gemuk, petang lagi dia kuih. Itu tak mustahil tu. Sebab lain-lain masa. Betul tak? Dalam satu masa tu ada setengah-setengah mungkin. Yang Allah Ta'ala menentukan barang yang harus, yang boleh atas mungkin daripada mungkin mutakabilan. Kalau benda tu boleh berhimpun sekali, tak apa. Apa dia? Ini geral pun. Geral. Meja dia bersifat dengan geral. Dalam pada masa yang sama, meja ni bersifat dengan
Licin tu besar. Licin. Boleh berhimpun tu. Mungkin tak. Keras dan licin tu. Tapi dia tak berlawanan. Dia boleh berhimpun. Yang tak boleh berhimpun, mungkin utama pilat tadi. Kalau yang tak boleh berhimpun apa dia? Hal keras kan? Kalau tentukan keras, lembut. Tak boleh berhimpun, lembut keras. Dua perkara yang berlawanan, tak boleh berhimpun bersama dia. Dalam satu pasukan. Kalau Allah Ta'ala tentukan keras, lembut tak. Dia tak boleh lembut pun lembut, keras pun keras. Tak boleh. Kalau dah keras tak lembut. Kalau dah lembut tak keras, dia dah. Boleh tak? Ingatlah. Baik. Dia kata tadi, kemudian dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak, penentu. Kan? Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan penentu. Demikian. Demikian akal kita. Tilik kepada makhluk. Ya. Kita perlu taklid. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan penentu, dan saya Allah Ta'ala akan bersifat dengan lawannya. Apa dia? Lawan bagi penentu. Tak penentu lah. Ya. Boleh berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan penentu, sudah tentu Allah Ta'ala akan bersifat dengan lawan. Apa lawan dia? Tak penentu. Tak penentu. Apa jadi? Dia tak boleh lari lah. Sama ada menjalan ke belakang atau dengan jalan lain atau dengan jalan lupu. Makhluk ni ada dalam keadaan Allah Ta'ala lupu ataupun Allah Ta'ala lalai, ataupun ada makhluk dengan ilah, dengan sebab. Ada kita sebab ada Allah, bukan sebab dijadikan oleh Allah. Ada kita sebab ada Allah. Allah Ta'ala ada, kita pun ada. Ataupun dengan jalan tabiat. Di jalan tabiat boleh berlaku lah. Tak boleh berlaku tu. Mustahil lah. Kalau begitu, bertukar hakikat makhluk. Bertukar hakikat makhluk. Dia tak jadi sempurna. Kejadian kita tak jadi sempurna. Kalau bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan dengan ketentuan dia. Nampak tak? Jadi buat kuasa. Kalau tukar kan, bagi tukar semua rumah kita. Lepas tu tukar kuasa, ikut kuasa, agak-agak rumah kita tu jadi tak sempurna. Kalau ikut kuasa tak sempurna. Buat-buatlah. Kita bukan buat, tapi ikut kuasa dia tak sempurna lah. Jadi pun tak sempurna. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat penentu, dia buat tu bukan dengan ketentuan dia. Buat dia. Kalau kita buat ikut kuasa lah. Ikut kuasa. Ikut dan lah. Tak jadi. Kalau jadi pun tak sempurna lah. Kejadian kita pun tak sempurna lah. Nampak tak? Habis tukar hakikat makhluk. Boleh jadi mantul lutut. Telinga taman dengan telinga tak sempurna. Dan jika makhluk ini pun ada sebab Tuhan ada dengan jalan ikhlas. Sebab Allah tak Tuhan ada, kita pun ada. Ada makhluk itu sebab Allah Ta'ala ada pencipta. Bukan sebab Allah Ta'ala menciptakan kita tak. Sebab ada Tuhan turut. Ada dengan jalan turut. Tuhan ada kita ada. Macam mana? Seperti gerak cincin turut gerak jari kita. Cincin dan sebagainya. Cincin.
Cincin gerak lagi. Gerak kan? Sebab apa dia gerak? Sebab saya menggerakkan jari. Bila saya menggerakkan jari, saya pun bergerak. Kita ada sebab Tuhan ada. Tuhan ada, kita ada. Boleh ke begitu? Ada dengan jalan ilmu, dengan jalan sebab. Dan sedaya makhluk ini tidak jadi ada. Tak boleh ada juga. Jangan kan, mana boleh. Sebab apa? Ingat pada kata makhluk ini tidak jadi ada. Kerana makhluk ini tak terima pada akal. Akal kita tak boleh terima. Nak turun ada. Sebab apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Macam mana nak turun ada? Ada kita dengan sebab ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sedia kala tak? Allah Ta'ala ada sedia kala tak ada belum. Tiba-tiba kita ada dengan sebab Allah Ta'ala ada. Macam mana? Sedangkan ada kita tu di dahulu kita ada. Sebelum tu kita tak ada. Macam mana ada kita sebab ada Allah Ta'ala? Tak boleh terima. Mana boleh? Macam ni lah contoh. Benda ni asal dia tak ada. Contoh ni. Asal dia ada, dia tak ada. Lagi dia ada lah. Sebelum dia ada. Tak ada kan. Dia dicipta. Tiba-tiba orang kata, hotel. Hotel ni ada. Ada dia. Dengan sebab Tuan dia ada, hotel dia ada. Yang cipta lah. Yang cipta hotel. Hotel ni ada sebab Tuan dia ada. Akan kita boleh terima tak? Hotel ni ada sebab Tuan dia ada. Bukan Tuhan cipta. Tak. Sebab Tuan dia ada. Dia dalam mengikut. Macam mana asal dia tak ada? Asal dia tak ada ni. Tiba-tiba ada. Ada tu macam mana? Ada sebab ada Tuhan. Macam mana? Allah Ta'ala ada sedia kan? Tak ada pun. Tiba-tiba kita betul ada sama dengan Allah Ta'ala juga. Tak boleh. Ada kita tak boleh. Tak boleh. Mana ada dengan jalan sebab tak boleh. Tak boleh. Jadi kita bincang fardu takdir. Kita fardu takdir. Maka macam mana nak turun ada? Asal makhluk ni tak ada. Dan jika makhluk ini turun ada dengan jalan fashion dia ada. Yang dikatakan bahagia. Ini fashion juga. Dan saya tidak boleh ada juga, tak boleh juga. Tak boleh ada juga. Kerana asal makhluk ini tiada. Sama juga asal kita tak ada. Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Macam mana dia ada? Kalau tak ada pencipta. Fashion dia dah. Ada makhluk fashion. Bila ada Tuhan ada. Dia biar ada juga. Tak boleh. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya Allah iradah. Jelas di sisi kita. Tidak tergagah dan tidak pula lalai dan lupa dan ikhlas dalam tabiat. Ini semua tak boleh pakai. Mustahil. Itulah mana? Ada bagi Allah iradah. Itulah yang ada bagi Allah iradah, pengakuan yang sebenarnya, yang membetuli ia pengakuan yang sebenar dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Itu takbir. Ayat 20. Hak kita i'tiqad, mengaku putus di dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan
iradah membetuli pengakuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sama dengan pengakuan Allah Taala di dalam Al-Quran. Di dalam satu takbir. Tuhan kata apa? Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Artinya, dan tidaklah menghendaki kamu tak kehendak, dan kamu tak bercadang. Misal lagi ni kita bercadang apa tak tahu ni? Kan? Kamu tidak menghendaki, melainkan bahawa menghendaki Allah. Jadi menghendaki oleh Allah. Apa yang kita cadang, apa yang kita cadang dalam hati dengan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu, Tuhan kita cadang, Allah Ta'ala tentu. Ya, itu kata ulama, al-'abdu majburun batin. Hamba itu dijabari. Dia apa? Dipaksa batin. Allah Ta'ala itu siap dah. Hak kita tentu Allah Ta'ala tentu siap dah. Dari kata Allah Ta'ala ada sebab penentu. Ya, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah menghendaki kamu, melainkan bahawa menghendaki Allah. Dan menentunya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu siapa? Lebih. Melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentunya Allah. Lebih. Haram bagi seseorang redha terhadap maksiat. Haram bagi seseorang redha terhadap maksiat dari sudut ia merupakan perkara yang dilarang. Dari sudut ia merupakan perkara yang dilarang dan ditegak oleh syariat. Ini penambahan. Namun wajib redha terhadap maksiat. Namun wajib redha terhadap maksiat yang berlaku itu dari sudut bahawa ia berlaku dengan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Tanpa meredai maksiat itu sendiri. Tanpa meredai maksiat itu sendiri. Dan itu tak boleh. Haram bagi seseorang redha terhadap maksiat dari sudut ia merupakan perkara yang dilarang dan ditegak oleh syariat. Namun wajib redha terhadap maksiat yang berlaku itu dari sudut bahawa ia berlaku dengan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala, tanpa meredai maksiat itu sendiri. Kita tak tulis tu. Apa kita? Haram bagi seseorang redha terhadap maksiat dari sudut ia merupakan perkara yang dilarang dan ditegak oleh syariat. Kita tak boleh redha dari sudut itu, kita tak boleh redha. Haram kita redha. Nah, bila berlaku maksiat di hadapan kita, wajib kita tegur. Tapi kita marra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati'
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat dia akan satu mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah yang mengubahkan dia dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisan. Kan? Kita boleh tengok juga dengan lidah. Tak boleh juga. Kan? Tapi qalbi. Dengan hati. Dengan rekon. Kan? Dengan hati. Rekon tak happy. Dia tak buat. Tapi duduk semeja. Kan? Duduk semeja bersifat berbagi. Tak ada apa. Tak rasa benci. Jadi. Tak reda bil maksiat. Reda dengan maksiat. Walaupun dia tak buat. Kan? Kena cekak. Tak mampu dengan tangan. Dengan bukan bidang kuasa kita. Bidang lidah pun tak mampu. Kan? Sebab apa? Sebab maksiat tu merupakan perkara yang dilarang dari tiga besar. Nah, haram kita reda. Haram kita reda dari sudut mana? Maksiat itu merupakan perkara yang ditegak. Dilarang dan ditegak besar. Adapun pada pihak mana, dari sudut ketentuan Allah Ta'ala itu, kita kena reda. Dari sudut ketentuan Allah Ta'ala, kita kena reda. Dari sudut perkara yang dilarang, kan? Maksiat itu perkara yang ditegak dan dilarang oleh syarak, yang itu kita tak boleh reda. Haram kita reda. Adapun dari sudut ketentuan daripada Allah Ta'ala, yang itu kita kena reda. Kalau kita tak reda, dosa lah. Kena reda, bukan reda maksiat tu. Jangan salah faham. Bukan reda maksiat yang berlaku kita. Kan? Reda di sudut mana? Di sudut ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan si bulan ni waktu tu dia tidak mampu. Contohnya kan? Dari sudut tu kita kena reda. Baik. Simpanan. Okey. Itu sebab kita lepas dan lepas ini. Demikian. Tak boleh buat alasan. Haram sesuatu beralasan. Haram sesuatu beralasan. Beralasan, dia beratap, dia menjadikan kotak dan kotak itu sebagai alasan. Kan? Sebelum dia melakukan maksiat. Sebelum dia nak buat maksiat, dia buat alasan dengan kotak-kotak tu lah. Segala yang baik, yang jahat semua dia tak ada Allah Ta'ala kan? Jadi dia buat alasan dengan kotak-kotak tu. Tujuan apa? Tujuan supaya dia boleh buat maksiat. Kan? Kata nak buat macam mana? Dia tak buat lagi ni. Dia tak buat lagi ni. Tak buat kan? Tak lagi. Kan? Nak buat macam mana? Kalau Allah Ta'ala tentu aku sekolah. Contohlah. Kalau Allah Ta'ala tentu aku sekolah. Sekolah lah. Sekolah juga lah. Nak bagi boleh buat maksiat tu. Allah Ta'ala tentu. Kalau Allah Ta'ala tentu aku sekarang nombor. Macam mana? Masalah kita nombor. Haram. Dia beralasan dengan kotak dan kotak. Dijadikan kotak dan kotak itu sebagai alasan untuk itulah bagi boleh buat maksiat sebelum dia melakukan maksiat. Haram. Begitu juga kan, haram bagi seseorang menjadikan kotak dan kotak sebagai alasan selepas daripada melakukan maksiat. Lepas dah lakukan.
Orang kata apa hang ni? Hang tak tahu kata haram, dosa. Betul kan? Dia kena buat macam mana? Jangan Allah tak tentu lah. Aku buat, kalau Allah tak tentu, aku buat lah. Senang. Nak? Atau nak lepas? Nak lepas hukuman dulu ataupun tak hasil? Nak lepas. Dia mencuri. Tapi kesalahan. Ada saksi Musa. Tak kena potong tangan. Tentu lah. Dari Tuan Hakim boleh jadi Tuan Hakim pun tanya ada bawa. Kan? Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu saya mencuri. Kalau Allah Ta'ala tak tentu saya mencuri, saya tak curi. Tujuan apa tu? Bertujuan dalam hukum haram ataupun tak hasil. Ya, belum jawab. Haram. Tak boleh jumpa alasan kita tu. Walaupun kita kata segala perkara ni kan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut segala perkara termasuklah jahat. Yang jahat Allah Taala itu juga. Baik ke jahat Allah Taala. Tapi jangan kita buat alasan. Buat alasan nak bagi boleh kita buat maksiat ataupun buat alasan nak lepas daripada hukuman. Kan? Itu tak boleh haram. Kecuali kita kata seseorang itu menjadikan qada dan qadar sebagai alasan nak untuk apa? Untuk menghentikan cercaan maksud. Tujuannya nak menghentikan cercaan maksud. Yang itu harus diberikan. Orang cakap-cakap tadi 10 tahun dah. Dia cakap lagi. Nampaklah dosa dia tu 40 ni 10 tahun lepas dia cakap lagi. Tak boleh jadi. Dia jadikan qada dan qadar sebagai alasan. Apa tujuannya? Tujuannya nak menegah cercaan maksud. Itu tak. Apa nak cakap lagi? Aku taubat dah. Aku tahu dah. Aku taubat dah. Dan apa nak cakap lagi? Buat mulut ni. Nak buat macam mana? Masa tu Allah Ta'ala tentu aku sekian. Kalau Allah Ta'ala tak tentu, aku tak buat. Tujuan dia pun tujuan dia nak menghentikan cercaan maksud. Dia terus boleh. Jangan kita jadikan qada sebagai alasan untuk menghalalkan untuk menghalalkan perkara yang haram kepada Allah. Maka bagi halal ke haram? Haram ke bagi? Minum Allah haram. Haram. Allah Ta'ala tentu. Bila Allah Ta'ala tentu halal. Gaduh rakyat. Memang Allah Ta'ala tentu pun. Tapi dia buat alasan nak bagi menghalalkan. Allah Ta'ala tentu minum. Kena ucap, kena bertaubat dan posakkan iman. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ianya Tuhan. Artinya dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentunya Allah. Hak kita kehendak tu baik ke buruk Allah tak ada keputusan. Ini dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ianya Allah Tuhan sekalian ada Rabbul Alamin. Tuhan sekalian. Apa dia alam? Alam. Ya. Alam. Tanduk. Kullu masbuk.
Setiap barang yang disebut kullu ma siwa Allah itu halal. Setiap barang yang selain Allah Ta'ala alam. Selain Allah Ta'ala punya alam, langit, bumi, bulan, matahari. Selain daripada Allah Ta'ala alam. Alam tu apa dia? Alamah. Mana alam? Alamah mana kandung. Kitanya alam. Sebab apa kita ni dinamakan alam? Sebab kita ni menjadi tanda ada pencipta. Langit bumi itu menjadi tanda adanya pencipta. Itu sebab dinamakan alam. Ain alif lam mim. Alam. Bukan alim. Alim mana lain? Baris. Tak ada baris. Alam dengan alim. Alamah dengan alamah. Dia syaddah. Lain. Alamah tanda. Alamat. Itu sebut alamatnya. Tanda. Kalau alamah, surah Mubalaghah, orang yang sangat alim, banyak ilmu. Macam ruku, kita sebut apa? Rokok. Bukan rokok, ruku, rokok. Kalau ruku, tomah dan roh. Ruku, ruku kalau ruku, rokaat, rukuan. Maksudnya, kalau ruku, fathah, fathah, ruku, mana ni? Ruku kan orang yang banyak ruku. Ruku, kena pada orang yang banyak ruku. Surah Mubalaghah. Syakur, innahu kana 'abdan syakura. Syakur wazan fa'ul. Surah Mubalaghah. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dia Allah dengan masyiah. Masyiah ialah masyiah ialah juga dikatakan iradah sama. Wallahu a'lam. Lebih pada iradah. Iradah di sisi ahli sunnah wal jamaah, iradah di sisi ahli sunnah wal jamaah ada kalanya berhimpun dengan suruh dan redha. Iradah di sisi ahli sunnah wal jamaah ada kalanya berhimpun dengan suruh dan redha. Seperti iman Abu Bakar. Dan ada kalanya tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha. Dan ada kalanya tiada menghendaki, tiada menyuruh dan tiada redha. Seperti kufurnya kufur Abu Bakar. Seperti kufur Abu Bakar. Dan ada kalanya tidak berhimpun dengan suruh dan redha. Ada kalanya tidak berhimpun dengan suruh dan redha. Seperti kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun. Ada kalanya Tuhan menyuruh. Ada kalanya Tuhan menyuruh. Redha dan tidak menghendaki.
Ada kalanya Tuhan menyuruh redha dan tidak mengenai. Seperti imannya Imam Firaun. Ada? Iradah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang diberimpun, kadang-kadang diberimpun dengan suruh dan mereka. Contoh iman Abu Bakar. Allah Ta'ala menentukan Abu Bakar beriman. Bila Allah Ta'ala tentu? Allah Ta'ala tentu Abu Bakar beriman bila? Semenjak azaliyah. Nah, Allah Ta'ala suruh tak dia beriman? Suruh. Allah Ta'ala suruh dia beriman. Yang ketiga, Allah Ta'ala redha tak Abu Bakar beriman? Redha lah. Allah Ta'ala redha. Kadang-kadang dia berhimpun. Iradah itu kadang-kadang berhimpun dengan suruh dan redha. Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha. Kadang-kadang Tuhan tak kehendak, Tuhan tak suruh, dan Tuhan tak redha. Kehendak pun tak, suruh pun tak, redha pun tak. Kufur dia tu, kufur Abu Bakar. Tuhan kehendak tak Abu Bakar kufur? Tuhan tak kehendak, yang Allah Ta'ala kehendak apa? Allah Ta'ala kehendak Abu Bakar beriman. Kemudian Allah Ta'ala suruh tak dia kufur? Tuhan tak suruh dia kufur. Yang Allah Ta'ala suruh dia beriman. Yang ketiga, Allah Ta'ala redha tak dia kufur? Tuhan tak redha kalau dia kufur. Kemudian kadang-kadang dia berhimpun dengan suruh datang. Kadang-kadang dia berhimpun. Kadang-kadang tak berhimpun. Tak berhimpun dengan suruh dan redha. Allah Ta'ala kehendak. Kan? Allah Ta'ala kehendak. Tapi Tuhan tak suruh. Dan Tuhan tak redha. Tuhan kehendak. Pada azal ini. Tapi Allah Ta'ala tak suruh. Dan Allah Ta'ala tak redha. Contohnya kufur Firaun. Allah Ta'ala menghendaki Firaun kufur. Semenjak azal ini Allah Ta'ala menghendaki Firaun kufur. Tapi Tuhan suruh dia kufur lah. Tuhan suruh dia kufur pun suruh dia beriman. Allah Ta'ala suruh dia beriman. Allah Ta'ala tak suruh dia kufur. Walaupun Allah Ta'ala kehendak dia kufur, tapi Tuhan tak suruh dia kufur. Mana dari kata Allah Ta'ala suruh dia beriman? Dalam Quran, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dan satu Taha. Idhab ila fir'aun. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia melebihi batas. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dakwah dengan Fir'aun, dakwah belajar Islam. Bukan semua dah. Walaupun Allah Ta'ala menghendaki semenjak azali lagi bahawasanya Fir'aun itu kufur, mati dalam kufur, tapi Tuhan tak redha di kufur. Dan Tuhan tak suruh di kufur, dan Tuhan tak redha di kufur. Satu lagi, Tuhan tak kehendak. Tuhan tak kehendak. Tuhan tak suruh. Tuhan tak kehendak, dan Tuhan tak kehendak. Apa dia? Contoh, iman dia tu lah. Iman Firaun tu. Tuhan suruh tak dia beriman? Tuhan suruh dia beriman tak? Suruh.
Tuhan redha tak kalau dia beriman? Tuhan redha kalau dia beriman. Tapi Tuhan tu tak ada beriman. Tuhan tak ada. Kadang-kadang dia beri pun, kadang-kadang tak beri. Dia marah. Tak semestinya bila Tuhan kehendak, Tuhan redha. Tak macam Mu'tazilah. Allah Ta'ala menentukan sesuatu karena menunjukkan manusia dan sekian-sekian. Dia mengerjakan manusia. Tuhan yang tahu kan? Dia buat manusia. Tuhan tak ada. Tuhan buat manusia. Walaupun Tuhan tentu. Faham? Lepas tu kita jangan tanya sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua beriman? Nak kena ada sebahagian yang beriman, nak kena ada sebahagian yang kufur. Sebab apa? Ustaz tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kita tanya. Padahal kita yang akan ditanya. Nah, kita pernah naik pagi sekam. Dia buat apa sekam? Sekam pagi. Sekam tu buat baca. Ambil kayu api, masukkan. Bawa balik kayu api. Banyak kayu. Sebahagiannya kita buat kayu api, sebahagiannya kita buat danau. Kenapa tak buat kayu api semua? Suka tipu. Jangan tak mau apa nak buat kayu api. Jangan nak buat danau. Mana? Nampaklah tu? Kita ni semua milik Allah Ta'ala. Ikut suka dia apa? Yang ni tak mau ni. Yang ni pun nak jadi sebahagiannya beriman. Allah Ta'ala tentu rasanya asal ini beriman. Yang ni kufur. Kita nak buat kayu hak kita bawa balik daripada hutan tadi. Kalau kita nak buat kayu api semua pun boleh. Jadi masalah, ataupun nak danau pun. Kenapa tak buat kayu api semua? Sebab aku. Nampak tak? Ini. Contohlah. Di sini. Saya nak buat apa ikut sekolah ya? Saya punya aku. Tuhan zalim. Tak zalim. Kalau zalim ni saya ambil apa? Ambil orang. Hak tu zalim. Kita semua milik Allah Ta'ala. Ya. Suka dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan nak ditanya. Itu soalnya. Bahkan kita akan ditanya. Kita akan dipersoalkan. Kita sebagai orang beriman, terima ya. Betul. Ya tapi jangan tinggalkan ikhtiar dan usaha. Jangan tinggalkan ikhtiar dan usaha. Kalau ada sakit, sudah kita. Apa yang kita buat? Ubah. Sakit, ubah. Tapi kalau tawakul dia tinggi, tawakul dia tinggi, apanya? Dia tidak buat. Tinggi tawakul, tawakal kepada Allah Ta'ala itu tinggi, apanya? Tidak buat. Tak buat apa? Sebab tinggi tawakalnya. Nampak tak? Kalau macam kita ni, tak berapa tinggi tawakal, apa ni ubah, nanti ubah, dan sakit ubah. Ikhtiar usaha. Sebab boleh kita bangsakan kepada perbuatan apa. Siapa tulis itu? Mak tulis. Siapa tulis? Bina tulis. Siapa buat tu? Imam. Bukan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, apa yang kamu buat pun hakikatnya Allah Ta'ala. Tuan kata timah buat. Timah tulis.
Siapa kata? Mat kata. Boleh tak? Hakikat Allah Ta'ala kan? Hakikat Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi kenapa kita paksakan tu? Kamu atas jalan apa? Atas jalan semua. Wahai hari saya berkali, ia akan aku buat, ia akan nasta'in. Akan dikaukan semua dan akan dikaukan pertolongan. Sungguhlah. Sudah banyak timbul. Memanglah tak tolong. Jadi ia akan aku buat, ia akan nasta'in. Akan dikau kami semua dan akan dikau kami mohon pertolongan. Betul? Bila susah minta tolong. Boleh tolong pula. Minta tolong. Boleh lah. Tak boleh nak tolong. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Siapa yang beri pertolongan? Makhluk Allah Ta'ala. Lepas tu kenapa tak minta Tuhan tu ni? Dan kau minta Allah Ta'ala yang beri pertolongan. Minta makhluk. Makhluk kan bukan boleh beri pertolongan pada kita. Boleh. Kata dia majas, kata dia sebab. Kata dia sebab. Bahkan suruh kita tolong-tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong-tolong. Kata jalan, kata 'alal birri atas kebaikan. Wat taqwa. Tolong-tolong. Tapi hakikat yang beri pertolongan apa dia? Allah Ta'ala. Doktor, tolonglah saya, doktor. Boleh, dia jalan sebab. Dia jalan sebab. Tapi sebab tak berikan ikhtiar. Usaha kita tu tak memberi bekas. Tidak boleh mengubah. Yang boleh mengubah hal Allah Ta'ala. Tapi kena ikhtiar usaha. Tak ikhtiar usaha, tak apa. Allah Ta'ala boleh bagi. Yang kena kerja, tak kerja mana nak dapat. Yang kena kerja, tak kerja mana nak dapat. Betul ke? Mana kerja, baru dapat. Tak kerja, tak dapat. Betul. Kalau tak kerja, Tuhan tak boleh bagi kan? Tuhan tak boleh bagi kalau kita tak kerja. Boleh kan? Usaha, kita tak usaha, tapi tak berkah. Usaha itu tidak memberi bekas. Ubat dia, pening pada makan panada. Tak kena makan panada. Tak makan panada, tak lega. Kita makan. Kalau tak makan panada, tak lega. Bermakna kalau kita tak makan panada, Allah Ta'ala tak boleh nak bagi lega. Kita makan panada, baru Allah Ta'ala boleh bagi lega. Tak boleh tu. Itu sebab saja panada tu. Kalau tak makan panada, Allah Ta'ala nak bagi lega. Tak boleh semua, boleh. Sebab tidak boleh memberi bekas. Tidak boleh mengubah daripada sakit kepada sembuh. Faham? Pisau tu. Dan pisau tu. Tak nak pisau, apa nak angkat? Boleh putus. Tali. Putus. Tak boleh putus. Kena ada pisau tajam. Tajam pun boleh putus. Dia tak. Tapi ingat, pisau ni, pengat pisau ni tidak boleh memberi bekas. Yang memutuskan siapa pada hakikat Allah Ta'ala. Itu selamat yang kita pegang tu. Kan? Selamat dulu. Di dunia kita selamat, di akhirat. Mana jagalah tu. Itu akidah penting.
Tidak, hang tak kerja tak dapat, takkan dapat. Hang tak kerja sampai bila-bila tak dapat. Jangan tak gitu. Tak betul tu. Kalau ini Tuhan tak boleh bagi ni lah. Kalau kita tak kerja, dapat bila-bila Tuhan tak boleh bagi. Bila kita usaha, baru Tuhan boleh bagi. Kan? Padahal kalau kita tak usaha pun, boleh je Allah tak bagi. Kan? Boleh ya? Kalau kemudian katanya huraian sifat yang ke-11 ilmu, artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yustami'u al-qawla wa la tu'allina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.